Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Setiap pagi dia akan memberi salam kepada rakan yang bertugas dan sentiasa bercakap dengan sopan. Hai Amir, kenapa awak nampak sangat muram? Saya sedang cuba menyiapkan kerja rumah matematik, tapi saya tidak faham beberapa soalan ni. Boleh saya lihat? Mungkin saya boleh membantu? Boleh. Saya sudah cuba banyak kali, tapi masih tidak dapat jawapannya. Tak mengapa. Mari kita buat sama-sama. Selain itu, Hazim seorang yang berilmu. Dia rajin membaca buku di perpustakaan dan sering mencari maklumat tambahan di internet untuk menambah pengetahuannya. Cikgu nak bercakap dengan kamu sebentar. Baik cikgu, ada apa yang boleh saya bantu? Sekolah akan mengadakan pertandingan syarahan minggu hadapan. Cikgu ingin mencalonkan kamu untuk mewakili kelas. Saya? Terima kasih cikgu. Tetapi saya agak gemetar untuk bercakap di hadapan orang ramai. Jangan risau, cikgu memilih kamu kerana kamu sangat rajin mencari ilmu dan sentiasa yakin apabila menyampaikan pendapat di dalam kelas. Jika begitu, saya akan cuba sedaya upaya dan membuat persediaan yang terbaik. Bagus. Cikgu yakin kamu mampu mengharumkan nama kelas kita. Terima kasih atas kepercayaan cikgu. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Dengan suara yang jelas dan isi yang bernas, Hazim berjaya menyampaikan syarahannya dengan baik. Akhirnya, Hazim diumumkan sebagai pemenang pertandingan tersebut.